Okey, macam mana nak masukkan ni. Kan kat sini kita masukkan username kita. Okey, lepas tu kat sini kita masukkan password kita. Okey, bila dah masuk dekat sini, kan dah masuk dekat web ni, just tekan titik 3 ni. Just tekan titik 3 ni. Tekan. Lepas tu cari view statement. Okey, lepas tu dia akan keluar macam ni. Tekan ni. Okey, tekan bahagian download ni. Okey, tekan bahagian download ni. Lepas tu dah download kan? Tekan download. So open file. Lepas tu screenshot. Macam tu je. Macam tu sahaja.